Dia tangan. Kiri tu kiri. Wait. Oh gitu-gitu. Hi guys, welcome to Fountain 9. Kali baru dalam bilik saya. Tengok dia kata pukul 1 nak gerak. Kau tengok kau apa? 151. Ni dah siap ke? Dah balik. Hey, aku cakap sabar. Oh, dah balik. Mana? Oh. Tapi gini lah, aku sabar ya. Cik Nida. Imut-imut put. Hei, buat TikTok kan? Allah. Diorang kasi laluan, kita macam. Aku tak berani. Sebab tu aku cakap nak bagi hati bawa tapi tak apa, dah cepat sikit sampai. Memang aku mematuhi peraturan jalan raya kau jangan. Ya Allah, nampak tak masalahnya. Ya aku tak pernah buat kita macam ni. Tumpah aku cakap aku takut sangat. Atik kau nampak aku ada tak sebelah kau? Ke aku hantu? Aku takut. Kita dekat tepi tu sekejap lagi. Dia dah tengah masalah. Sorry bang. Pakcik Sugar Daddy. Sugar meme. Allah, benar dosa kami. Ya Allah, tolong Allah. Please kita orang. Dia hujung-hujung ayat lah macam tu lah. Sepah ni bodoh. Dia fikir tangan mani. Cakap apa? Mana tahan? Mana tahan? Mana tahan? Mana tahan? Weh, tadi Atik almost langgar kereta depan. Betul aku tak suka kalau dekat-dekat weh. Tak boleh. Dan kita orang hampir mampus korang. Hampir mampus. Dia silent moment tau. Aku dah pakai tudung kat sebelah ni. Tiba-tiba aku macam Diam weh, diam. Tak cakap apa masalahnya tu. kita orang hanya mampu bekok-kekok aku dapat. Sebab dia cium pintu neraka. Kita memang tak diri kita ikut depan ni ke? Untuk dia sendiri. Orang tolong selamatkan saya Okay, update by the way. Now it's 2:32. Kita masih tak sampai dan driver pun dah bertukar, masih tak sampai. Mana tahan? Dia trauma geng sebab dia pernah buat kereta dia bumper depan. Cabut 2 kali. 2 kali lah. Kena 2 kali, banyak kali lah. Dia lesen beli. Dah okey. Siapa yang beli kau aku? Update dah, kita dekat jalan Chawpatty. Mana lagi? Okay, 8 minutes more. Sampai ke tempat kejadian, sesaat kita macam tengah berdekuk untuk keluar. Padahal apa je lagi video orang ni pun. Bukannya kau yang kahwin. Sebab ada orang lain kot, sebab tu lah. Record. Kita bertemu dengan tuan rumah belah lelaki. Lelaki ke? Mana lelaki? Tak sempat rakam dekat Kak Ilyas bagi terlalu malu. Okay guys, update. Now we are with Shafi. Okay. Okay, Atin dah makan. Saya pun. Now we are waiting for... Tak tahulah. So ayah pengantin perempuan bagi kau. Introducing Syafi dan kekasih gelapnya. kekasih gelap. Say hi. Bila nak kahwin guys? Interview sikit, bila nak kahwin? 2-3 tahun ke? 2-3 tahun. 2-3 tahun. Amin. Doakan. Selamatkan aku. Semoga dimudahkan ke sana. Selamat lah. Nanti nak claim hadiah apa bagi tahu je. MIB. Tak claim. Sponsor. Muar ke? Muar boleh. Muar. Satu majlis Bila nak 3 majlis? Canda. Kaya. Aku ni guru je. Tak luak lah dia. Saya setengah lah. Kau bila nak kahwin tahun depan? Okay, terima kasih. Aku ada 100k dalam bank baru kahwin. Sampai ketua Oh, 100k. Sampai ketua ke? Dia yang ni. Kita orang dah tamat daripada kita dekat Elia. It's time to go home. Ya. Boleh tak kita jalan tempat yang rata lebih? Kalau aku ni dah bercocok tanam dalam pelanggar lah. Guys, we are going home. Kita orang dah nak pulang ke destinasi. Siapa nak jemput kita orang lagi ke wedding, silalah, kita akan datang pukul 3 lagi. Tak ada orang. Dan kita akan drive dulu sebelum ke wedding. Yes. Nak kata dengan kau kena bawa phone stand nanti. Kita nak buat TikTok tapi tengah tunggu kamera merah pula. Traffic light merah. Boleh nak buat TikTok. Si merah je.
Hari ni hari I Dandi Huru Hara. Korang. Sangat huru-hara dah. Sekejap lagi dah highway. Kau sebab kita macam doa ni. Weh, perangai dia jahat. Aku macam ni lah. Ya ke? Yang suka macam ni mana ni? La. Kau call. Okay guys, Aisyah Whitney. Ikan kehet mailan hilang. Sebutlah. Ikan kehet mailan. Ikan kehet mailan hilang. Ikan kehet. Ikan kehet mailan hilang. Aku masuk klip ni. Mantap aku nak masuk klip aku. Kau je. Jom. Ikan kehet mailan. Shut the f***. Go you. Ikan kehet hilang. Hey guys, sekarang kita tengah buat live kot. Tengah drive. Kita orang baru lepas wedding kawan kita orang. Yang sebelah tu orang Kelantan. Bukan orang Kelantan guys. Senyap. Berak kan sebelah. Yang sebelah tu kan orang senyap dia berak dah seluar. Cantiknya yang belah kiri tu. Dia champion. Oh, thank you. Ya Allah. Dia ada atas lagi ni kata. Ikan yang tak disenyum. Mana-mana. Oh ni. Yang pakai baju champions tu bukan ke senyum belah kiri dia sengit-sengit? Tak payah kot. Cantik dah sebelah sini tu. Betul. Boleh. Cantiknya you. Baju you beli mana? Oh thank you. Dia tak pernah beli. Ini buat gang. Sekejap. Tengok. Mana komen tadi aku nampak tu? Yang sebelah ni bukan dulu berak dalam seluar waktu dalam bas. Ya ke? Bila masa? Waktu dekat mana? Oh yang sebelah ni time apa ni? Ada Apa yang cakap apa? dia yang kencing tepi pokok Tanjam tu Bas berhenti. Weh kau, aku tak kita kau. TID aku nak cakap TTDI pun. Cepat dah. My number is. Okay dah. Sana Kau pula. mampu kiri. Okay guys, so this is my number. Can you guys see? Okay, kau dulu ke? Kosong 99. Lower 70 Lower 4. Higher 50 Ini sebuah 50 higher. Yeah, I got it. I don't get it. Okay 45. Lower 60 okay. No. Apa Ya. 22. Lower 67 67 Salah lower. Okay aku tahu 19. Berapa tu? 19. 19 Ha. Betul tu kau Okay apa? guys, mine is 630. Oh, Sikit lagi lah masa aku dah cuak. Hantu boleh pula. apa tu dekat situ je tak nampak lah kamera dah ni. Alah tak apalah. Nampak aku. Okay, second round. Tutup mata. Depan. Depan. Wait, kau Dah, kan dah. aku tutup mata memang. Okay, this is my number. Okay, kau pula. Okay, ni nombor saya korang. Dan saya tengah drive kau rasa kita main sampai aku drive. Okay dah. Kau tengok. Tak sumpah. 2. Higher 46 Lower 45. Lower 40 Lower 30. Higher 6 Betul. Ya kan? Aku janjam je apa benda dia sebut. Alah, kocik pun lah. Aku tak nampak dalam tu. M6 guys. Satu sama. Okay, next game. Monang weh. Kita monang je. Aku rasa kau masuk ke 6 lah. 6. Okay. So, jumpa untuk next